And last sekali, anak aku tengah tidur, tengah tunggu wife aku pergi beli something untuk sahur. Sementara tu kita buka lah kopi 11. Seorang lagi tengah tidur kat belakang. Baru je cakap semalam dah dapat Yonji. Maka lengkap lah koleksi German 66. Cuma tak ada versi Sanji je lah. Tak apalah, Sanji bukan Jerman pun kan. This guy again, ni memang dah dapat sebelum ni. Oh, I think this is new. Katakuri menahan serangan Luffy, rasanya lah. This is new, tapi this is event card lah. Tapi biasa je lah. Oh, kita dapat leader Shirahoshi. Okay, this is new. Lukisan dia pun biasa je, seksi lebih. Overall tak menarik sangat lah. Oh, siapa nama ni? Oven kan. Kita dapat Oven punya card cantik. Card ni cantik, nice. Okay, I like this Oven. Banyak juga koleksi anak Bimam aku dapat. Alright, kita start dengan Papa ni lagi. Dah dapat. And who the heck is this? Manusia bertangan gorila. Dia pun dah dapat sebelum ni. Yonji lagi, baru je dah dapat lagi. Sal and Robin pun dah dapat. Asal aku banyak sangat duplicate ni. Oh wait, oh wow, cantik Bartolomeo. This is nice. Kad baru tapi cantik. And last sekali, SR Puding. Asal aku dapat banyak sangat kad puding ni. Hari tu aku dah dapat SR Sanji dengan puding. This one aku dapat puding, but alternate art lah. So kad mahal lah ni. Bila cantik gila lah sebenarnya. Cuma aku tak nak puding kau. Aku dah banyak sangat kad puding. Kad dia cantik gila lah sebenarnya. Sumpah, sorry guys kalau tak nampak sangat kualiti dia kat sini. Tapi memang cantik gila, berkilat-kilat babe. Why puding? Banyak betul kad puding aku ada sekarang ni. So itu dia untuk day yang ke-11. Jumpa korang di hari yang terakhir di 12 Bye bye.